Okey, hari ni Ulung ada berita yang amat-amat sedih lah. Ulung baru je beli Nintendo Switch Lite ni. Ulung beli tak sampai dalam 3 bulan, 4 bulan macam tu pun. Tuk keluar pula Nintendo Switch 2. Oh, serah gila Ulung. Ni baru beli ni. Game pun tak ada nak main habis lagi. Bila masa nak boleh main ni. Ni Ulung dah main ni. Game Pokemon ni pun Ulung tak main habis lagi. Pokemon Legend Arceus. Nah, ni. Tak habis main lagi. Tahu-tahu keluar yang ni pula. Tu umur pula nak keluar Mario Kart World tak silap Ulung. And then dia pun umur Blackthorn. Eksklusif untuk Nintendo Switch tu. Ulung tak silap nama apa. Tapi rasanya nama tu. Ulung kecewa. Memang honestly memang sangat kecewa lah. Ulung duk cadang tu kata nak belilah kan. Tapi asal better main ni dulu lah. Yang ni pun okey lagi. Ulung tengok pun dari segi spek apa semua tu. Dia up lah sikit kan. Yang terbaru ni Ulung dapat tahu yang Nintendo Switch tu ni boleh main game Cyberpunk. Handheld ni boleh main Cyberpunk, maknanya memang power gila lah. Yang tu yang Ulung tertarik nak main Nintendo Switch ni. Ulung beli ni sebenarnya sekadar untuk hobi saja. Asalnya Ulung nak beli Nintendo Switch OLED yang tu. And then Ulung pergi kedai tu dapat tahu kata kedai tu stok habis. Dia kata kena tunggu minggu depan. Ulung malah tunggu dah. Lepas tu Ulung tanya dia apa beza Lite dengan OLED dengan V2 apa semua tu kan. Dia kata mostly semua sama je. Bezanya V2 OLED Lite tu dia ada ni detachable ni controller ni ke hampa boleh cabut daripada screen ni. Yang untuk Lite ini dia macam handheld ni. Hampa tak boleh cabut. Dia seketui satu macam ni. Macam PSP tu kan. Bagi Ulung minat jenis macam ni balik. Dia jenis compact, dia jenis ketui satu, tak gaduh nak cabut apa semua tu kan. Dia semua jadi satu tu. Ulung memang berminat gila jenis macam tu. So Ulung abang kat Tokeh tu kata, Tokeh, saya ambil terus lah. Pada Ulung dah main 2-3 bulan tu. Main ni lah Pokemon Legend ni kan. Tak-tak gelap pula Nintendo Switch tu ni. Allah, stress gila lah Nintendo. Tapi tak apalah, at least ada lah juga konsol favorite Ulung ni. Jadi tak masalah sangat lah. Honestly, untuk siapa yang nak beli Nintendo Switch, better hampa ambil Nintendo Switch tu lah. Sebab apa? Memang tahu harga dia memang mahal. Faham, Ulung faham. Harga dia dalam 2004 ringgit kot tak silap Ulung. Tapi apa yang kelebihan dekat Nintendo Switch tu kalau hampa beli, hampa boleh main juga game dekat Nintendo Switch One ni. Tak ada masalah hampa. Tapi kalau hampa beli Nintendo Switch One ataupun Lite ni, hampa tak boleh main game Nintendo Switch tu. Yang tu masalah dia. Better ambil Nintendo Switch tu, up sikit duit hampa tu, hampa ambil yang tu, hampa boleh main yang One boleh, yang tu boleh. Tak ada masalah. So kepada siapa yang owner Nintendo Switch ni, hampa rasa konsol apa yang paling best lagi, yang lagi hebat daripada konsol Nintendo Switch ni? Bagi saya personal, Nintendo Switch lah. Bukan sebab dia punya konsol dia, mungkin sebab game dia. Sebab Ulung peminat Pokemon, peminat tegar. Ulung yang peminat tegar. So hampa semua jangan lupa like, comment, subscribe tau. And then komen kat bawah tu apa game favorite apa dekat Nintendo Switch tau. Okay, bye.